sebuah sungai, bukan sebuah sungai, Nabi sebut Sungai Furat akan kering dan akan terzahir bukit emas. Saya nak sebut kat tuan-tuan satu je. Kalau kita dengar berita tu, jangan pergi kerana Nabi melarangnya. Siapa yang pergi ke situ, dia akan melihat emas hakiki itu. Dan 100 yang pergi, 99 akan mati. Kerana Tuan-tuan, bukan emas segenggam. Kawan yang angkut sebuah dalam kereta satu tu, jumpa kat kawan ni, dia pergi bunuh kawan ni, dia ambil kereta. Ada yang ketiga tengok kawan tu ambil dah satu penuh bonet kereta, dia pergi tunggu depan tu, bagi jatuh kawan tu accident, dia bunuh pula kawan tu. Nabi kata setiap 100 orang 99 akan mati. Kalau di situ yang pergi situ 10,000 orang, macam tu lah, no? Yang akan mati 99% kan? 99% daripada 1,000 orang tu. Jadi jangan pergi. Kalau pun lalu di tempat tu, maka jangan ambil emas itu. Larat tak ambil. Larat tengok saja. Bukit tuan-tuan, sebuah bukit emas. Tuan-tuan, benda tu akan berlaku suatu hari nanti.